Bumping kereta, belakang bunyi Member dah tukar exhaust baru. Tak kena. Salah dia datang daripada sini. Kau tengok axle boost dia ni dah lemer. Cair ni, cair. Habis. Kalau tak yakin dia rosak kat situ, tak apa. Kita letak grease. Confirm dia hilang bunyi tu kejap. Grease tu hilang, dia bunyi balik. Jalan penyelesaian dia senang je bang. Tukar axle boost yang baru, kiri dengan kanan. Settle masalah. Ni. Bau betul, solid, baru padu. Tengok komen. Bengkel bersih. Tengok sana, tengok sana. Bengkel bersih. Dia siap baring. Minyak pun kalau boleh tak nak ada lah. Kalau ada minyak, dia orang kena ketuk ketampi 10 kali tau. Jalan itik 15 round. Ni axle boost yang baru Kau tengok. Handsome je. Dia punya padat, solid gila. Axle kita dah keluarkan. Tinggal boost dia je kita nak press. Kau tengok, tengok. Macam mana kedudukan boost dia tu dah sengit, dah tak center dah. Oh, tak senang nak press Ketat Sangat ketat Lagi sangat berat Dia punya bunyi kelotang. Bus lama, bus baru. Kita pasang. Tengok. Apa ni? Kita sapu sikit. Bagi dia licin. Ini bus yang kedua. Bus kedua kita press. Tengoklah secara live macam mana dia punya bunyi. Menakutkan ke tak? Memang menakutkan juga bunyi dia. Mileage dah 226,000 ni, kau datang je lah buat full checking. Dapatkan balik keselesaan macam kereta yang baru. Detail ada kat bio tu, link pun ada, kau tekan je. Booking sekarang Booking. Assalamualaikum.